Hello semuanya, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menyediakan satu resepi yang mudah dan ringkas lagi viral, iaitu telur goreng masak kicap. Jangan lupa di subscribe ya. Selamat menonton. Mula-mula telur digoreng seperti mata kerbau dan garingkan di tepinya, dan setelah itu angkat. Lakukan kepada telur seterusnya, dan saya ingin menyediakan hanya 4 biji telur. Resepi telur masak kicap ini sekarang ini telah hangat menjadi viral. Oh ya, bulan Ramadan semakin dekat. Ini adalah menu yang sangat simple dan mudah. Biasanya orang akan gunakan untuk masakan di bulan puasa. Lebih-lebih lagi di waktu sahur, kerana ia sangat mudah dan sedap. Bahan-bahannya pun mudah sahaja. Okey, saya tumiskan cili merah, cili padi, irisan bawang putih dan juga sedikit halia. Kacau-kacau sehingga garing, dan saya masukkan irisan bawang besar. Lagi banyak bawang besar ini lagi sedap bila makan bersama dengan nasi panas. Saya letak lebih bawang besar kerana ia menjadi kesukaan saya. Perisakan dengan garam dan serbuk perasa, dan kacau-kacau lagi sehingga menjadi layu. Letakkan sedikit air supaya ia tidak menjadi hangus. Okey, sekarang saya letak 2 jenis kicap, iaitu satu kicap ABC, iaitu kicap lemak manis, dan satu lagi kicap masin. Okey, setelah itu kacau-kacau sehingga sedikit mendidih. Okey, dan saya masukkan telur yang telah digoreng tadi, dan kacau-kacau hingga sebati. Kuahnya meresap di dalam telur. Tak perlu kacau benar-benar, hanya kacau sikit-sikit saja macam saya buat ni. Okey, sudah mendidih dan ianya telah siap. Kan mudah cara memasaknya, sebab itu ia selalu menjadi masakan untuk bulan puasa. Lebih-lebih lagi di waktu sahur. Okey, resepi saya telah siap. Telur goreng masak kicap. Selamat menonton.
Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Terima kasih kerana telah menonton. Selamat mencuba dan jemput makan. Okey, selamat menonton. Assalamualaikum. Bye.